Ramai yang tak tahu tapi sebenarnya ada satu cara kalau kita nak jimatkan kos tunaikan haji. Tahun lepas, kecoh satu Malaysia bila keluar report 50% jemaah tolak tawaran haji akibat tak cukup simpanan. Jadi kalau tuan-puan cuba cara ni, saya yakin tuan-puan tak akan ada masalah kewangan bila dapat panggilan haji nanti. Kalau kita tengok pada tahun 2020, kos untuk tunaikan haji cuma sekitar RM10,000 saja. Siapa yang ada RM10,000 pada masa itu, dia boleh tunaikan haji pada waktu tersebut. Tapi kalau dapat panggilan haji hari ni, tak boleh nak pergi sebab kos haji dah naik kepada RM15,000 lebih. So, saya cadangkan untuk tuan-puan tukarkan simpanan tuan-puan kepada simpanan emas. Saya bagi contoh mudah. Kalau tuan-puan tukarkan RM10,000 pada tahun 2020 hari tu kepada emas, masa itu 1 gram cuma sekitar 260 segram. Jadi, tuan-puan akan dapat sekitar 39 gram emas. Hari ni terkini 1 gram emas dah cecah sekitar 600. So, 39 gram emas yang sama yang anda simpan tahun 2020 hari tu, nilainya dah cecah lebih RM23,000. Cukup untuk cover kos haji, siap ada lebihan sekitar RM8,000. Harga emas akan terus naik dari semasa ke semasa. Jadi, tak kisah berapa banyak kos haji meningkat selepas ini, dengan emas, simpanan kita akan tetap mencukupi. So, bagi tuan-puan yang berhajat nak tunaikan haji, isi beg biru dan saya akan bantu tuan-puan bukan sekadar mulakan simpanan emas, tapi dapat menabung dengan ilmu.